Pernah tak kita rasa rumah kita serba ada, semua lengkap. Ruang tamu yang cantik, sofa yang mewah, bilik yang indah macam hotel, dapur yang lengkap, semua sempurna. Tapi hati kita rasa kosong, macam ada yang tak kena. Boleh jadi, walaupun kita renovate, kita buat dekorasi, sampai ribu-ribu, banyak kita berhabis. Kita lupa untuk cipta satu ruang yang istimewa antara kita dengan Allah, iaitu mihrab. Tuan-puan boleh tengok, walaupun kiblat saya ke arah sini, tapi mihrab berada di tepi. Kita jangan fikir bahawa mihrab mesti adalah arah kiblat dan kita rasa dinding rumah kita tak ada yang sesuai untuk pasang mihrab. Mihrab seperti ini tidak perlu pun satu ruang yang besar, ruang yang khas. Kita faham, ruang kita terhad. Kadang-kadang mihrab boleh kita pilih daripada salah satu dinding di rumah kita, satu sudut yang mana adalah satu hiasan yang menghidupkan jiwa, yang mengingatkan kita untuk membaca Al-Quran, untuk berdoa, untuk kita meluangkan masa yang istimewa, berputus sumber-galanya, berputus sebentar dengan dunia dan kita fokus untuk mengadu kepadanya. Sempena Ramadan Al-Mubarak ini, mari kita bentukkan suasana indah di rumah kita dengan mihrab by Ustazah Asma Harun, X Value Buy. Boleh tekan di link di bawah untuk lebih lanjut.